So guys, welcome back. So hari ni kita nak tukar absorber kita dari 11 inci ke 13 inci. So kalau korang tengok sini, ni 11 inci lah stok punya. So ground clearance tak banyak lah, so selalu sagat. Ni bawah ni sagat jalan. Ni pun dah longgar ke apa ni. So kita nak tukar, sekejap lagi akan ada member swap. Kita tukar ni, lepas tu jadi 13.5 inci, baru sedap sikit bawah. So jom kita buka. Dan benda yang korang kena ada untuk buka ialah ni. So ni jack, jack motor untuk naikkan. So aku first time nak buat ni, tak tahu senang ke susah ke. Kita cuba dulu, let's go. So motor ni dekat bawah dia ada ni, nampak ni, dua besi ni. So jack tu akan tampung kat sini lah, letak. So dia akan naikkan belakang. So kena letak betul kat tengah ni. Tongkat kena naik, tongkat tak payah naik pun. Tu lah, kita try dulu, let's go. So aku beli benda ni, anti slip mat kat Mr. DIY. So jack yang aku beli ni, bawah dia besi, tak ada getah. So aku takut dia sliding bila aku letak motor atas. So beli ni anti slip mat. Beli dua, letak kat bawah tu, lagi dia tak gerak. Tu sini. Okay, dah letak kat bawah tu, motor ni diri kan, lepas tu baru pusing. Nak selamat, buat dua orang. Tunggu jap. Dah naik sikit, kita tak naik ke habis pun. Nampak tayar tu nampak dah terangkat. So benda ni memang stable lah, cuma kau kena hati-hati sikit. Benda ni kalau ada, pakailah untuk sapak tayar tu nanti, supaya dia tak pressure swing arm ni, sebab ni berat gila. So bila ada ni, kau boleh masukkan, dia akan support ni. Okay guys, sudah sampai. Ini dia 13 inci. Rasanya ni dari Roadster. Tengok tak, dia punya, saya ingat pula beza dia. Memang jauh beza. So sekarang ni kita nak buka benda ni, lepas tu nak pasang. Cuma satu masalah, aku punya tools tertinggal. So cek, tak ada T50, T40 tak boleh. Dah kena pergi beli tools. Satu lah, kita pergi beli tools. Kita buka, kita pasang, kita enjoy. Let's go. Okay guys, tadi pun dah malam aku pasang tadi. So korang boleh tengok sini, wah, jauh gila gap, sebab dah pasang 13 inci. Di sini nampak ke? Tinggi. So cara nak buka dia, korang kena ada dua tools. Ni tadi T50 Torx bit dengan 19 mm spanner. Sebab kat belakang ni, yang bawah korang kena pasang spanner sini, lepas tu sini dua. So yang atas ini je lah. Dan cara nak buka dia pun, korang kena buka bawah dulu, supaya bila bawah terbuka dia swing je. Kalau korang buka atas tu, pam, jatuh. Itu ada. So ni nanti aku akan adjust bagi dia keras lagi. Tapi tak lupa dia. So kalau korang tengok, motor ni pun dah sengit lah, sebab tongkat ni pendek. So dia dah sengit lebih bila motor tinggi. Lagi kita akan ride. Kita buat video ride malam lah, lama tak buat video malam. Dan aku tunjuk first impression ride 13 inci. So ni yang lama punya, kalau korang tengok jauh beza dia.
Dia sama je model, nampak logo Harley Davidson dulu. Tapi dia punya ketinggian dia 11 dengan 6 tu. 11 dengan 6, 11 dengan 13. Jauh sebab kalau kau pesan. Ni besi yang dekat sini. Nampak ni. Besi tu yang membezakan dia. So tu dia. Sorry lah kalau video ni gelap. Sebab kita buat benda ni sehari sampai malam. Settle. Jom ride. Ui. Tengok dia punya baring tu. So okay. Itu dia kat cerita sikit. Aku dah bawa benda ni tadi dari Putrajaya pergi KL. Lain dah rasa dia. Sorry lah hari ni sakit tekak sikit. So mungkin suara tak berapa sedap. So feeling dia bila bawa lagi tinggi ni best lah. Sebab first engkau lagi tinggi dekat atas jalan ni, kau rasa kau lagi tinggi. Sebab macam sebelum ni rendah tau. Kalau kita duduk dengan motor-motor lain pun, motor Kap Chai lagi tinggi daripada kita. Sekarang ni rasa tinggi. Lepas tu riding position pun jadi lagi selesa tau. Sebab handlebar dah tinggi. Lepas tu motor ni dulu macam ni, dia ke belakang. Sekarang ni dah rata je. So bila dah rata tu optimum lah sitting position dia. Memang tegak je. Nak selekor ni pun bila kita sengit-sengit, kita ni full pack tak sakit jalan. Macam dulu masa aku first ambil motor ni dekat showroom, baru keluar showroom aku ni full pack dah sakit jalan lah. Sebab tak biasa. So sekarang ni aku dah boleh baring sikit atas jalan kan. Lepas macam kat depan ni selekor sikit je, tapi kita layan je baring. Sebelum ni tak boleh. Layan je. Lepas tu nak bawa laju pun lagi yakin lah bila tinggi ni. Yang ini pun dia punya keras dia, kekerasan dia aku tak set tinggi sangat. Aku still set dia lembut sikit. Sebab nak test dulu. Jadi kalau tak cukup, kita boleh adjust balik macam tu. Betul lah. Ni mak dia ajak aku lomba pula. Aku tengah buat konten ni, dia kena ajak aku lomba. So tu ada aku rasa. Kalau korang ada persoalan atau nak cakap macam ni lagi, memang best lah. Kalau korang pakai shocks yang pendek, panjangkanlah shock tu. 2 inci tu memang beza dia rasa dia. So thank you guys for watching. Dia pemandangan malam. Dah lama tak buat video malam-malam. Aku harap mic ni berfungsi lah. Video lepas aku buat mic tak berfungsi, geram pula aku. So thank you guys for watching. Jangan lupa like, subscribe and share. Enjoy the ride. Kita jumpa di KL Bike Week. Peace.